Okey, itu think. Okey. Okey, dan sekarang semua orang sudah tahu tajuk malam ini. Tapi jangan risau sesi malam ini bukan benar-benar nak suruh sempurna bakal rangkaian. Tetapi ini macam lebih berkait dengan bagaimana sempurna menyala dan mengekalkan momentum rangkaian supaya boleh terus aktif dan berkembang secara konsisten. Ya, kadang-kadang kita punya rangkaian boleh menjadi perlahan atau terhenti. Tapi jika anda ada itu mindset dan dengan strategi yang betul, rangkaian boleh kembali menyala lebih kuat dan penuh dengan momentum. Jadi malam ini kami ada yang itu Mr. Stanley Neng yang berpengalaman luas dalam strategi berkaitan dengan rangkaian. Beliau akan berkongsi panduan praktikal yang boleh terus anda aplikasikan dalam bisnes. Ya, wah sekarang bilangan sudah tambah kepada itu 27. Tapi masih jemput lebih banyak rakan bisnes masuk lagi. Ya, sampai sekarang selepas saya punya briefing, saya pasti semua sudah tidak sabar dan lebih bersemangat sekarang untuk menyertai seminar malam ini. Ya, so uh, saya pasti yang itu Mr. Stanley Ng juga sedang standby. So, kami sekarang menjemputlah yang itu mempersilakan Mr. Stanley Neng untuk meneruskan sesi perkongsian malam ini. Dipersilakan semua orang bagi sikit welcome kepada kami punya Mr. Stanley. Terima kasih JE. Wah, kali pertama saya kerjasama dengan JE ya. Biasa Encik Haizo yang tee up saya. Jadi malam ini special sikit JE yang jadi MC untuk malam ini ya. Satu tepukan untuk JE juga, satu satu apa? Satu langkah yang cukup baik untuk dia jadi MC untuk hari ini memperkenalkan saya. Jadi, di manakah semua orang? Baru 30 orang. Semua tengah buat gerak kerja ke dekat luar? Di mana orang dia? Saya nampak otai-otai sudah masuk lebih awal daripada anak-anak buah kamu semua ya. Saya nampak CDM, KNN, CDM, Cikgu Apik semua sudah masuk. Di manakah anak-anak buah kamu semua? Saya rasa uh, tajuk pada malam ini memang memang relevan atau memang memang satu tajuk yang sesuai dengan apa yang kita baru-baru lancarkan ya, produk yang cukup hebat kita, Terani Guard kita yang baru kita lancarkan Ahad lepas. Jadi rasanya rangkaian kita sudah nampak api yang cukup kuat kan, yang tengah membara sampai mereka tak tahu ke mana kan buat gerak kerja dekat luar. Tapi malam ini, malam Rabu, biasa malam Rabu kita malam training, malam bersama-sama kita belajar, uh, malam bersama-sama kita buat sharing untuk bagaimana kita nak gerakkan lagi uh, network kita, ya. Jadi tajuk saya pada malam ini adalah bagaimana kita nak membakar rangkaian kita. Bagaimana kita nak membakar rangkaian kita. Perak hadir, Johor hadir, Brunei hadir, ya. Terima kasih ya mereka yang hadir. Okey, tajuk saya pada malam ini bagaimana kita nak membakar rangkaian kita. Jadi, uh, nak tanya juga semua yang berada dalam chat group ini, adakah anda
menghadiri program atau event pelancaran Tera Nigat kita pada Ahad lalu. Boleh komen sikit siapa yang hadir? Yang hadir boleh komen hadir, yang tak hadir boleh komen tak hadir. Saya nak tahu berapa yang hadir. Sebab yang hadir ni saya rasa memang sudah pakar sudah. Ya, petang acara event itu saya pun rasa fire ya. Ya, selepas semua CDM sharing ya. Selepas pelancaran kita CDM sharing memang satu sharing yang cukup berinspirasi, dan saya juga dapat belajar banyak daripada CDM. Jadi maka dengan itu saya fikir-fikir apa topik yang saya nak share pada malam ini. Saya rasa untuk mereka yang tak hadir event hari itu, malam ini saya ingin juga dengan apa api yang saya bawa pada hari itu membawa kepada mereka yang tak hadir supaya mereka bakar juga ya, supaya mereka ada fire dalam dalam hati mereka, dalam badan mereka. Okey, saya tengok komen sikit. Okey, tak hadir, tak hadir. Ayo, tak hadir tu rugilah. Hadir from Melaka. Saya hadir, sharing sangat semangat. Ya, memang betul. Memang betul kan? Satu sharing yang cukup menarik, satu pelancaran produk baru yang cukup hebat. Hadir dari Kelantan, ya, CDMC Rosmalita, salah satu uh, sharer CDM kita ya di atas pentas. Okey, saya tengok berapa orang sudah join kita. Saya nak mula. Okey, 50 orang sudah. Okey, saya tanpa melengahkan masa, saya terus masuk topik. Jadi, topik saya pada malam ini, bagaimana kita nak membakar rangkaian. Hari itu, saya sudah rasa, adakah uh, leader-leader yang ada pada malam ini ada rasa tak apa kehangatan hari itu? Ada rasa tak untuk mereka yang datang? Boleh komen sikit. Ada rasa kehangatan tak? Rasa semangat. Ya, rasa semangat. Rasa semangat dan mereka yang datang memang bukan saja dalam satu dewan yang cukup cantik, dengan persembahan ilmu-ilmu yang kita share tetapi inspirasi daripada CDM. Jadi saya rasa acara itu memang satu acara yang cukup membara ya, membara api kita di rangkaian kita. Sesiapa yang berjaya membawa orang baru terutamanya ke acara itu, pastinya saya rasa mereka sudah bergerak ya. Jadi dengan apa privilege yang kita bagi untuk mereka yang beli tiket dapat voucher itu, saya rasa mereka tengah tengah punch sales kan. Lepas tu semua uh, bertungkus lumus ya, untuk rampas produk yang kita baru lancarkan itu, iaitu Terra Nigat ya. Tak dapat tidur malam, energi padu. Wow. Tengok betapa semangatnya kita. Okey. Jadi dengan itu malam ini apa yang saya nak share sama juga, sebab yang ni adalah sangat penting untuk kita dalam perniagaan Syom ini, perniagaan network marketing ini. Kenapa rangkaian kita perlu ada api? Kalau rangkaian kita tak ada api, maka rangkaian kita macam mana? Rangkaian kita mungkin sejuk, betul tak? Kalau rangkaian sejuk, senyap, maka pergerakan tak ada. Maka perkembangan dari segi rangkaian pun lambat, betul tak? Jadi sangat penting kita sebagai leader,
kita sebagai leader untuk satu kumpulan yang besar, walaupun anda merupakan satu leader untuk satu kumpulan yang kecil pun, fire dalam rangkaian adalah sangat penting. Ya, untuk ini saya nak tanya, saya nak tanya sikit, apakah keadaan rangkaian anda sekarang? Ya, walaupun selepas hari itu, wah, sangat pakar, sangat apa, sangat hangat, sangat hot, sangat bersemangat. Jadi pada hakikatnya saya nak tahu juga apakah realiti, apakah realiti keadaan rangkaian anda? Ya, apakah keadaan rangkaian anda? Apakah situasi rangkaian anda? Di sini ada 4 pilihan. Jadi mungkin JE, ya, boleh boleh apa jawab soalan ni untuk mereka yang hadir. Jadi apakah keadaan rangkaian anda? Sama ada rangkaian anda sejuk. Apa maksud sejuk? Maksudnya rangkaian anda kurang aktiviti, ahli senyap, ya, tak ada posting, tak ada sharing, ya. Lepas tu meeting attendance pun rendah, ya. Atau rangkaian anda swam, aktif bila ada kempen. Macam hari itu ada kempen, wah, ramai akan ikut. Lepas tu ada jualan tapi tak konsisten. Kadang-kala ada, kadang-kala tak ada. Lepas tu ada meeting setiap minggu atau setiap bulan kamu ada buat meeting tapi kurang momentum. Tak ramai yang datang, ada yang datang bukan konsisten, semangat naik atau turun, atau rangkaian anda sangat panas. Ya, sangat panas. Maksudnya ahli sangat aktif, konsisten. Lepas tu ada penajaan, ada jualan. Jadi banyak sharing dan engagement yang mereka buat. Dan leader yang baru muncul dalam rangkaian kamu. Saya nak tahu, ya, soal apa, survey sikit, ya, atau rangkaian anda tengah berpecah sebab konflik dalaman, kurang komunikasi, kurang trust, ada pula grup-grup yang kecil, ya. Apakah keadaan? Yang ni soalan pertama lah. Oh, boleh untuk semua yang hadir. Sekarang saya dapat berapa? Baru 13. Baru 14. Boleh tak? Boleh tak? Boleh bagi survey sikit? Ada 67 orang. Lebih kurang 60 lah. Patutnya kita dapat sekurang-kurangnya komen mungkin 50 ke. Lepas tu boleh jawab soalan yang kedua pula. Ya, berapa rakan kongsi yang aktif, yang berapa rakan kongsi di bawah rangkaian anda yang aktif, yang aktif dan bergerak membuat bisnes Syom di bawah rangkaian anda, berapa orang lebih kurang? Saya nak tahu supaya uh, konten yang saya sampaikan saya akan sesuai dengan semua orang yang datang, ya. Sebab saya buat Zoom ini saya tak boleh nampak apa, uh, saya tak dapat buat interaksi secara face to face. Jadi kalau saya dapat buat interaksi secara face to face, senang saya ubah apa, ikut ikut konten supaya sesiapa yang datang, sama ada mereka lebih kepada kumpulan yang kecil, rangkaian kecil, saya sesuaikan isi kandungan saya, ya. Okey, yang soalan last, berapa pelanggan tetap anda setiap bulan, ya? Berapa berapa orang? 1 sehingga 5, atau 6 sehingga 10, atau 11 sehingga 20, atau lebih daripada 20. Okey, jadi tiga tiga soalan ini setakat ni 20 lebih orang yang memberi jawapan dia. Minta kerjasama, ya. Okey, soalan pertama secara ringkasnya saya nampak kebanyakan atau 50%. Wow. 50% leader yang menjawab
rangkaian anda berada dalam keadaan swam. Maksudnya kadang-kadang aktif, kadang-kadang tak aktif. So, yang ni ada ya, ada 50%. Lepas tu yang panas 20%. Oh, not bad, not bad. Yang sejuk 22%. Yang pepecah satu orang 4%. Untuk soalan yang kedua, kebanyakan leader mempunyai satu sehingga lima orang rakan kongsi. Yang kedua, 11 sehingga 20, 33%. Lepas tu, berapa pelanggan tetap anda setiap bulan? Kebanyakannya 6 sehingga 10. Okey, saya bagi 2 minit lagi untuk jawab supaya kita dapat kutip sampel survey kita supaya kita dapat tentu juga apakah isi kandungan yang kita kena beri fokus untuk apa? Untuk Zoomina yang akan datang ya. Okey, yang rangkaian mereka yang berada dalam keadaan suam sekarang sudah naik jadi 58%. Maksudnya tak konsisten lah. Ya, kadang kala ada, kadang kala tak ada. Mungkin kita kena ambil petunjuk daripada mereka yang jawab keadaan rangkaian mereka berada dalam keadaan yang panas. 7 orang. Lain kali kita akan jemputlah CDM atau leader yang dapat mengekalkan rangkaian mereka dalam satu keadaan yang panas. Hari ini kita share uh, bagaimana kita nak membakar rangkaian kita. Okey, saya rasa lebih kurang 50% sudah jawab. Uh, Terima kasih atas atas uh, kerjasama anda untuk menjawab tiga-tiga soalan ini. Jadi, terima kasih. Jadi, berdasarkan survei ini, kita nampak kebanyakan leader mengalami masalah dari segi rangkaian mereka uh, kadang-kala aktif, kadang-kala tak aktif. Jadi, ada jualan tapi tak konsisten. Ya, dan rakan kongsi itu tak ramai sangat, kurang daripada 20 orang dan juga pelanggan pun sama, kurang daripada 10 orang. Okey, terima kasih semua yang menjawab. Okey, yang ini adalah soalan yang saya tanya. Okey, untuk malam ini saya nak share bagaimana kita boleh membakar rangkaian kita. Bagaimana kita dari daripada satu keadaan atau satu situasi sejuk atau yang keadaan suam yang tadi kebanyakan leader yang jawab dapat menyala apa api secara konsisten. Bagaimana kita boleh membina membina momentum atau emosi dan tindakan dalam organisasi kita ya dalam rangkaian kita. Jadi sangat penting untuk kita nak bina satu rangkaian. Jadi sangat penting bahawa rangkaian kita kena sentiasa berada dalam keadaan panas. Ya, apakah itu keadaan panas? Panas, hari itu kita nampak kan semua orang panas. Jadi momentum yang kita dapat rasa masa orang baru
nampak mereka akan ingin atau mereka nak join kita selepas mereka dapat rasa momentum kita. Ya, dengan apa? Dengan emosi yang mereka nampak, mereka rasa. Jadi dengan itu mereka akan bermula bertindak dalam dalam rangkaian kamu. Ya, ini yang kita nak bina. Ya, dalam apa semasa kita mengendalikan bisnes Syom ini. Ya, bagaimana kita kita nak buat? Ya, tetapi ya, realiti, apakah realiti kita yang mengalami ini? Ya, realiti rangkaian hari ini, saya rasa kebanyakan leader akan rasai atau hadapi adalah pertama, ramai ahli senyap, betul tak? Senyap mereka ajak mereka datang event, mereka tak reply, lepas tu ajak mereka uh, um, buat home party, mereka tak reply. Jadi untuk pelanggan pula kadang-kala mereka apa elak daripada jumpa kamu. Ya, inilah keadaan biasa ya. Ramai ahli senyap. Dan untuk rakan kongsi kita pun nampak juga semangat kadang-kala ada. Tiba-tiba dia rasa dia nak pendapatan sampingan, tiba-tiba dia muncul. Tapi satu masa kemudian tiba-tiba tak nampak. Ini perasaan atau ini experience saya ya masa masa saya buat seminar juga. Kadang-kala saya nampak leader ni datang, tapi bulan depan tak nampak dia. Tapi tiba-tiba kempen saya jumpa dia pula. Jadi memang ada uh, masalah ya atau challenges yang anda sebagai leader hadapi, betul tak? Lepas tu yang ketiga, aktif bila ada kempen saja. Yang ni mungkin kita boleh nampak masa kita, last week, betul tak? Last hari Ahad lepas, saya nampak mereka ada sesetengah mereka tiba-tiba dia muncul pula. Tapi nak pergi tempat dia buat kelas, buat event, tak nampak dia pula. Jadi dia aktif bila ada kempen saja. Dan baru-baru ni kita ada banyak kempen. Kita ada SM Builder, kita ada apa JTX yang incentive trip ke Bangkok. Lepas tu kita ada pelancaran produk baru. Tiba-tiba dia muncul. Ya, ada juga kan uh, untuk downline yang seperti ini. Lepas tu yang terakhir, dia tunggu anda sebagai leader, dia tunggu upline saja. Maksudnya apa-apa saja tanya upline. Dia terlalu bergantung kepada upline. Ya, upline suruh buat apa, dia ikut upline saja. Maksudnya kalau anda sebagai leader, kamu tak suruh dia buat kerja, tak suruh dia buat kerak kerja, tak suruh dia fokus campaign, maka dia tak fokus. Betul tak? Belum pertikari lagi. Yang ni adalah realiti rangkaian pada hari ini. Ada juga yang apa tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, kan? Jadi ini situasi yang mungkin kebanyakan kita hadapi. Ya. Jadi apakah maksud membakar rangkaian? Ya. Saya bukan suruh anda semua bakar mereka ya, bakar dengan guna api yang betul-betul ya, bukan suruh bakar rangkaian kamu. Tapi apakah maksud membakar rangkaian? Ya, bakar rangkaian tu bukan bermakna kita nak marah mereka. Ya, kita pun bukan nak bagi tekanan bagi mereka atau kita bukan nak paksa mereka. Ya, kalau kita marah mereka lagi mereka block kita, betul tak? Kalau kita bagi tekanan, lagi dia tak jumpa, tak jawab, tak reply, betul tak? Jadi sekarang manusia ni terutamanya untuk Gen Z ya, golongan muda, mereka tak boleh dipaksa, betul tak? Tak boleh ambil, uh, tak boleh
terima tekanan yang kuat. Jadi mereka buat bisnes, mereka suka buat bisnes yang senang, betul tak? Jadi bagaimana kita nak membakar rangkaian? Biasanya kita guna cara macam ni. Biasa kita guna cara menyentuh emosi. Nampak tak? Event hari itu memang emotion kan? Emosi. Emosi itu bukan emosi negatif ya. Emosi yang ni adalah emosi positif. Ya, kita nampak emosi yang nak berjaya tu. Kita kena menyentuh emosi. Selain daripada tu, kita kena menyalahkan tujuan mereka. Sebab ada ramai dia tak tahu apa hala tujuan mereka. Dalam kehidupan apa yang dia nak, dia tak tahu. Sebab biasanya terutama kebanyakan saya boleh kata lebih daripada 90% kita yang pergi sekolah kita diajar apa? Diajar untuk belajar dengan baik-baik, betul tak? Belajar dengan baik-baik, lepas tu dapat satu keputusan yang baik, betul tak? Lepas tu kita pilih satu apa subjek atau kita pilih satu stream yang dapat menjamin pekerjaan kita, betul tak? Selepas kita tamat pekerjaan. Jadi kita diajar sejak sejak kecil lagi bahawa kita kena belajar baik-baik, kita kena ambil keputusan yang baik. Lepas tu kita kena dapat satu pekerjaan yang tetap dan baik supaya hidupan kita tak ada masalah. Yang ni memang sudah jadi biasa untuk kebanyakan orang. Saya rasa lebih daripada 80% adalah terdiri daripada untuk kita yang orang yang kerja untuk orang, betul tak? Jadi mereka ada tujuan kehidupan mereka tak? Bukan mereka tak ada tujuan, tapi tujuan mereka dapat gaji setiap bulan, dapat pekerjaan yang baik, dapat promotion setiap tahun supaya dapat gaji yang lebih tinggi, betul tak? Jadi, apakah masalah mereka? Masalah mereka, Zoomina yang last saya sudah share, untuk golongan B40 ini, apakah mereka dalam satu kehidupan yang baik? Atau adakah mereka dalam satu comfort, comfort zone? Ada tak? Saya ambil contoh mereka yang apa menjadi food delivery. Saya bukan kata food delivery pekerjaan ini tak baik ya. Saya ambil contoh saja. Sebab apa yang saya nampak mereka memang usaha. Mereka memang kerja dengan keras. Walaupun hari Sabtu, hari Ahad saya nampak mereka pun kerja juga. Padahal kita yang kerja apa Isnin sampai Jumaat kita rehat hari Sabtu dan Ahad. Tapi mereka hari Sabtu, hari Ahad pun kerja juga. Jadi mereka sangat rajin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan commission yang mereka dapat selepas menghantar food yang diorder oleh pelanggan, betul tak? Yang ni adalah tujuan mereka. Tapi adakah kita sebagai shompreneur, sebagai usahawan Shom, yang semua, saya perasa semua usahawan Shom nampak bahawa network marketing business ini atau Shom business ini memang boleh menjana satu pendapatan yang pasif walaupun kita tak kerja selepas kita dapat menjana satu rangkaian yang besar. Adakah kita sebarkan satu berita yang baik ini untuk mereka yang belum nampak? Ada tak? Jadi, ada tak kita membala atau menyala tujuan mereka? Atau untuk mereka yang sudah bersama dengan anda dalam rangkaian anda, adakah mereka ada tujuan ini? Kalau tak ada tujuan, maka berlakulah keadaan yang tadi tu. Kadang-kala dia muncul, kadang-kala dia hilang, kadang-kala dia hot, kadang-kala dia sejuk. Sebab tujuan dia tak ada dan tujuan dia tak kuat. Kenapa dia nak
buat bisnes ini? Kenapa dia nak ikut? Kenapa dia nak ikut anda sebagai leader untuk pergi ke mana-mana saja, untuk pergi ke event apa saja, untuk pergi ke meeting apa saja, dia tetap ikut saja. Tapi kalau tak ada tujuan, maka dia kadang-kadang dia tak ikut, kadang-kadang dia ikut. Yang ada mungkin dia terus tak ikut sebab tak ada tujuan, ya. Dan kalau mereka ada tujuan yang kuat, maka mereka akan menggerakkan tindakan secara sukarela. Ya, saya rasa ramai uh, leader yang ada pada malam ini dapat rasa sebab anda mempunyai rakan kongsi yang ramai di bawah rangkaian anda, ada yang mereka akan bertindak secara sukarela. Walaupun you tak tanya dia, mereka akan tanya, hey, CDM atau upline, ada tak meeting untuk bulan ini? Bila ada meeting, saya nak rancang masa saya nak fix masa saya. Ada tak apa-apa event supaya saya boleh pergi atau training yang saya dapat hadir supaya saya boleh dapat belajar supaya mereka boleh berjaya. Saya rasa ada orang macam ini, betul tak? Jadi mereka bertindak secara sukarela. Kamu cuba observe atau tengok di bawah rangkaian anda, ada tak orang macam ini? Kalau ada orang macam ini, maka tanya mereka, kenapa mereka ikut kita? Atau tak perlu tanya pun, observe, kenapa dia ikut anda? Pasti mereka ada satu tujuan kenapa mereka nak ikut anda. Ha? Pasti jawapan adalah mereka nak improve dari segi mungkin kesihatan, mungkin dari segi pendapatan, ya, mungkin dia tak suka lagi kerja dengan orang, atau mungkin dia tak ada kerja. Dia anggap ini sebagai satu pekerjaan untuk dia, atau dia anggap ini sebagai satu bisnes untuk dia. Jadi inilah orang yang kita nak cari, faham tak? Jadi untuk kita nak membakar rangkaian, kita kena ingat tiga-tiga perkara ini. Kita kena menyentuh emosi. Selepas tu, kita kena menyalakan tujuan mereka, tujuan anak-anak buah kita, dan secara ringkasnya, secara terusnya, mereka akan gerakkan tindakan mereka secara sukarela. Sebab saya nampak ada ramai leader, dia sangat kerja keras juga. Setiap kali masa ada meeting, masa ada event, dia pergi ajak orang datang event, dan akhirnya ramai yang reject dia. Sebab kenapa? Sebab mereka tak ada satu tindakan yang sukarela. Belum ada tujuan yang kuat. Kenapa dia nak datang meeting? Kenapa dia nak datang event? Kenapa kenapa dia nak ikut anda sebagai leader? Faham tak? Jadi kita kena kena faham, dan kita kena tahu, dan kita kena jelas bahawa kita kena buat sesuatu supaya kita dapat menyentuh emosi dan tujuan mereka. Ya? Dapat, ya? Saya harap downlines dari syurga. Downline dari syurga apa maksud CDM? Okey, jadi saya harap semua faham, ya, bagaimana kita nak membakar rangkaian kita. Jadi prinsip asas api, sebab kita nak bakar maka kita perlukan api, betul tak? Kalau kita perlukan api, bagaimana api boleh menyala? Pertama sekali, kan? Kalau kita nak api itu menyala, kita perlukan bahan bakar, betul tak? Apakah itu bahan bakar? Dalam konteks bisnes Syam ini, bahan bakar itu adalah sebab dan impian dia. Ya, sebab dan impian kita sebagai leader. Apakah sebab kita nak buat bisnes Syam ini? Apakah impian untuk tahun ini? Apakah impian untuk tahun, 2 tahun uh, masa yang kita invest di bisnes Syam ini? Apa yang kita nak? Impian itu kena impian yang boleh dicapai, ya, impian yang dapat merealisasikan
apa yang kita nak dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjadi satu insan yang lebih lebih maju. Betul kan? Jadi api diperlukan pertama bahan bakar. Yang kedua percikan, betul tak? Apakah percikan itu? Dalam konteks bisnes Syam ini, percikan adalah inspirasi. Kenapa dia nak ikut anda sebagai leader? Pasti anda sebagai leader mempunyai sesuatu uh, yang dia ikut secara sukarela. Yang itulah inspirasi yang diberikan kepada dia. Ambil contoh ya, uh, saya ikut CDM ini sebab CDM ini uh, uh, nak menolong orang, nak menolong orang menjadi CDM. Ambil contoh. Kalau saya orang baru, pasti saya ikut dia sebab saya tahu bahawa CDM ini nak tolong lebih ramai orang jadi CDM atau nak tolong rakan kongsi dia jadi CDM. Maka kalau saya adalah anak-anak buah dia, maka saya akan terus juga kejar dia sebab saya tahu dia nak hasilkan CDM. Betul tak? Jadi apakah inspirasi itu? Apakah percikan itu? Dan yang last sekali, kita kena ada oksigen, betul tak? Oksigen, ya. Tak ada oksigen, maka api tak akan menyala. Jadi apakah oksigen tu? Oksigen itu adalah sokongan dan pengiktirafan lah. Jadi sokongan yang kita berikan, sokongan daripada syarikat, sokongan daripada anda sebagai leader, apakah sokongan yang anda berikan kepada anak-anak buah kamu? Ya. Lepas tu, selepas mereka ikut anda membuat bisnes Syam, mereka usaha, maka anda sebagai leader kena bagi pengiktirafan untuk mereka. Kena apa iktiraf mereka, iktiraf usaha mereka. Walaupun ada yang belum berjaya, kita kena bagi semangat untuk mereka juga. Jadi, kalau kita nak menyalakan api, maka kita perlukan ketiga-tiga ini. Jadi, tanpa salah satu, maka api akan padam. Ha, tadi yang ada leader yang jawab, mereka yang rangkaian mereka berada dalam keadaan suam, mungkin bahan bakar belum belum cukup atau percikan belum cukup atau oksigen belum cukup. Jadi anda sebagai leader, anda kena tengoklah ya apa belum cukup. Kalau belum cukup, kena tambahkan, kena fokuskan. Ya. Kalau yang dari sejuk pun sama juga. Apa yang tak cukup, apa yang kekurangan. Ya, kalau nak panas lagi, jadi sama juga tambahkan, kuatkan impian mereka, kuatkan inspirasi anda, ya, kuatkan sokongan anda kepada mereka. Ya, ini cara dia kita menyalakan api. Okey? Lepas tu, kenapa rangkaian tak menyala? Tadi saya sudah share kan, rangkaian tak menyala sebab rangkaian anda, anak-anak buah anda tak ada satu why yang kuat. Ha, tak ada sebab kenapa saya nak ikut. Sudah lama kita tak connect dengan anak-anak buah kita, maka situasi sudah jadi sejuk. Jadi yang why mereka nak reconnect, yang datang balik cari you, dia tak ada, maka dia rangkaian anda tak akan bergerak. Jadi tak ada why yang kuat, maka rangkaian tak akan menyala. Yang ini adalah faktor utama, ya, faktor utama. Anak-anak buah kita tak ada satu why yang kuat. Jadi sentiasa kita sebagai leader, sebab tu saya sarankan kita buat apa impian untuk tahun ini, apa yang kita nak capai, dan Haizo hari itu pun ada share juga masa new distributor training bahawa target yang kita set kena 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 berdasarkan uh, smart rules, iaitu kita kena spesifik, kita kena ada masa, ya, time bound bila kita nak capai.
kita kena wujudkan gambaran itu. Dan setiap orang di anak-anak buah kita, kita kena tahu apa yang mereka nak. Kalau kita tahu apa yang mereka nak, maka kita boleh buat sesuatu untuk mereka. Kalau kita tak tahu apa yang mereka nak, maka kita pun tak dapat gerak mereka. Mungkin kita gerak dengan cara yang salah, maka mereka tak akan ikut. Ya, ini adalah sebab utama. Yang kedua, kita terlalu fokus kepada jualan, ya. Selalu kita uh, sebut kan, fokus kepada jualan saja. Lepas jual, lepas tu dia lupa manusia. Apa maksud lupa manusia? Maksudnya dia lupa bahawa manusia atau pelanggan pun perlukan emosi, kan? Kalau selalu jual barang bagi dia, satu hari nanti dia pun rasa, you asyik jual barang bagi saya saja. Tak pernah take care, tak pernah follow up dengan apa yang saya perlukan, ya. Maka mereka semakin lama semakin kurang daripada segi orang yang nak ikut anda. Yang ini salah satu sebab juga, terlalu fokus kepada jualan, ya. Lepas tu kurang komunikasi emosi. Ya, biasa kita selalu jumpa dengan anak-anak buah kita, apa yang kita bincang dengan dia. Berapa sales? Ha? Berapa sales? Macam itu saja ke? Jadi, apakah komunikasi emosi? Sama ada kita tahu tak apa pergerakan? Ada tak dalam minggu ni mereka ada jalankan pergerakan kerja mereka? Dan kita boleh tanyalah apakah uh, apa uh, cabaran yang mereka hadapi. Jadi anda sebagai leader yang berpengalaman, jadi anda boleh share, ya, anda boleh share pengalaman kepada mereka supaya mereka dapat rasai, mereka dapat rasa disokong oleh anda sebagai leader, ya. Dan yang ni salah satu faktor utama yang terakhir juga, saya pernah tanya juga, leader sendiri tak konsisten, ya. Kadang-kadang saya buat survey, saya tanya leader sendiri, dia mengaku di bawah dia pun tak konsisten. Jadi maka leader kalau sendiri pun tak konsisten, maka tak perlu haraplah anak-anak buah di bawah mereka konsisten, sebab dia akan ikut leader. Anak-anak buah kita akan ikut anda. Ambil contoh, ya. Kalau kita ada satu pelancaran produk baru seperti hari Ahad lepas, anda sebagai leader, anda suruh mereka datang, suruh mereka beli tiket, lepas tu mereka datang, lepas tu anda sebagai leader, anda tak datang. Jadi mereka datang ke event hall, mereka tak nampak leader mereka, maka di mana mereka nak duduk? Siapakah mereka nak ikut? Maka mereka akan perasa, kenapa leader kita, apa yang sudah jadi dengan leader kita, suruh kita datang ke event ini tapi tak muncul pula. Jadi maka mereka akan keluar daripada rangkaian anda. Yang ini adalah pasti, ya. Jadi kita sebagai leader, kita sendiri kena konsisten, ya. Jadi dengan itu, secara kesimpulan dia, api, ya, tak boleh dinyalakan dari orang yang sejuk. Kita kena cari orang yang panas, yang ada passion. Kita cari orang macam ini, kita cari rakan kongsi yang ada tujuan yang jelas, tujuan yang kuat. Kita nyalakan dia, dan pasti orang yang kita nyalakan ini, dia dapat influence orang lain yang lebih sejuk, ya. Jadi kita perlu nyalakan orang yang lebih hangat, lebih panas, dan lebih uh, uh, jelas kenapa mereka nak buat business shop ini. Okey, jadi secara ringkasnya, sebenarnya leader adalah punca api, ya. Kenapa? Sebab orang ikut tenaga, bukan kata-kata, ya. Orang akan ikut pergerakan kita sebagai leader. Kita sebagai leader, kita cakap saja tanpa action,
maka lama kelamaan kita akan rasa yang ni apa upline kita kenapa macam ni, cakap saja tapi tak muncul. Ajak kita apa masuk seminar, datang training tapi tak pernah jumpa dia. Jadi mereka pun tak akan hormat anda sebagai leader lah, faham tak? Jadi kita sebagai leader untuk anak-anak buah kita, kita kena buat apa yang kita cakap. Ya, yang ini sangat penting. Dan apa leader buat, rangkaian anak-anak buah akan tiru. Kalau anda sangat sangat konsisten, maka rangkaian anda, kalau anda konsisten 100%, maka rangkaian anak-anak buah anda sekurang-kurangnya mungkin mereka 90%. Dan kemungkinan besar mereka ikut juga 100%. Ya, yang ni sudah jadi pasti. Ya, dengan itu momentum di atas, ya, momentum kita sebagai leader upline, momentum upline bersama dengan momentum momentum downline. Kalau kita sebagai leader kita ada momentum, maka downline kita pun ada momentum, betul tak? Yang ni adalah reality, ya, sangat penting, ya. Jadi satu soalan yang penting, mungkin boleh komen sikit. Kalau rangkaian anda cermin diri anda, apa yang anda nampak? Boleh komen sikit. Faham soalan ini tak? Kalau rangkaian anda cermin diri anda, apa yang anda nampak? Kamu nampak anak-anak buah kamu, apa yang anda nampak? Kalau mereka adalah anda, boleh komen sikit. Sama ada mereka semangat, sama ada mereka uh, uh, tak semangat, apa yang anda nampak? Nampak diri saya menyala, ya, baik. Mereka nak semangat dari leader, fire, ya, CDM Izzati, fire. Apa yang CDM Izzati nampak anak-anak buah dia, mereka fire, maka fire lah, ya. Nampak singa, okey. Nampak singa tu apa pula? Garangnya. Jadi sama, ya, kita kita apa rupa kita, jadi kita nampak downline kita sama juga, ya. Jadi yang ni adalah mereka adalah cermin kita sebenarnya, ya. Apa yang kita lakukan mereka ikut. Jadi kalau nak betulkan kalau yang positif teruskan, kalau yang kena betulkan kita kena betulkan. Okey, jadi ada beberapa langkah bagaimana kita nak membakar rangkaian. Langkah pertama, kita kena pakar diri sendiri. Kita kena ambil api, pakar kita diri sendiri, ya. Jadi, sebelum pakar orang lain, sangat penting. Kita kena pakar diri sendiri kita dulu. Kita start daripada diri kita sendiri. Kita tak perlu tanya, kita tak perlu arah atau kita tak perlu instruct anak-anak buah kita supaya mereka bakar diri mereka. Faham tak? Sebab kalau kita sebagai apa leader, kita ada impian yang jelas, lepas tu kita ada target peribadi yang jelas dan setiap hari kita buat kerja rutin yang konsisten. Lepas tu masa kita bercakap tentang bisnes Syam ini sangat semangat, sangat emosi, ya, yang yang dapat menyentuh perasaan mereka, maka api akan menyala. Ya, kita kena start daripada kita diri dahulu. Ya, kalau diri kita tak ada api, maka tak ada api lah. Bagaimana kita nak sebarkan api itu kepada anak-anak buah kita, betul tak? Sangat penting. Bukan saja kita suruh anak-anak buah kita buat impian untuk tahun ini, tapi kita kena ada impian juga. Hari itu saya ada tanya CDM. CDM nak lahirkan ramai SM pada tahun ini.
SSM pada tahun ini. Dia nak lahirkan 20, sekurang-kurangnya 20 orang SM yang baru. Yang ni adalah impian lah. Impian yang jelas. Kalau orang yang baru join dia, yang baru join, dia nampak, leader saya nak lahirkan SM. Maka adakah saya adalah salah satu daripada SM yang dia nak bina tu? Maka saya akan ikutlah. Betul tak? Yang ni cara kita. Jadi bakar api dalaman kita sendiri dahulu. Baru kita sebarkan api ini kepada network kita, anak-anak buah kita. Ya? Okey, sangat senang, sangat jelas kan? Langkah pertama, bakar diri kita sendiri dulu. Yang kedua, bakar dengan cerita. Bagaimana kita nak bakar diri kita sendiri? Kita boleh bakar dengan cerita. Ya, jangan bakar dengan fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah sesuatu yang bosan, yang tak dapat menyentuh emosi. Jadi manusia tak bergerak dengan fakta, faham tak? Mungkin apa apa matematik, ya, orang yang suka matematik itu mereka selalu guna fakta lah, atau mereka yang buat survey survey soal selidik tu mungkin berdasarkan fakta lah. Tapi kita dalam bisnes network marketing ini, bisnes Shom ini, kita perlukan cerita, kita perlukan emotion, ya. Jadi mereka akan bergerak dengan cerita. Macam mana kita boleh gunakan cerita? Ambil contoh pertama, saya rasa setiap manusia masa kita lahirkan memang kita ada background yang tak sama kan. Ada orang yang masa dia lahir terus jadi kaya. Ada orang yang masa dulu-dulu sangat sangat susah dari segi kehidupan dia. Tapi selepas join Business Shop, mereka berubah. Ya, mereka berubah, pendapatan pun dapat tinggi. Yang ni kisah struggle mereka akan jadi cerita, menjadi senjata atau menjadi bullet anda semasa kita nak connect dengan orang baru kita atau downline kita. Kita guna kisah struggle kita, ya, atau kita guna kisah transformasi kita, ya. Hari itu satu transformasi, ramai leader masa mereka catwalk kan, dari berapa kg dia, berat badan dia turun jadi berapa kg. Yang ni kisah transformasi yang kita dapat share lah. Faham tak? Yang ni adalah cerita, betul tak? Lepas tu kisah pelanggan. Saya pasti leader-leader semua ni, saya tak tahu berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu orang atau pelanggan atau prospek yang sudah pernah anda semua jumpa selama buat bisnes Shom ini. Banyak kisah pelanggan yang sudah anda dapat. Jadi kisah pelanggan itu boleh jadikan apa cerita, boleh jadikan satu cerita untuk membakal anak-anak buah kita. Ya, dari segi kesihatan ke, dari segi peluang perniagaan ke, guna guna cara ini. Lepas tu contoh yang terakhir, kisah diri sendiri. Betul tak? Kisah diri sendiri adalah kisah yang paling benar. Ya, orang dengar sejak kalau dulu saya kerja Grab driver. Selepas saya join Shom, ah, tiba-tiba rangkaian saya jadi besar, pendapatan saya jadi besar dengan usaha buat kerak kerja macam ni, macam ini. Jadi kisah diri sendiri akan menyentuh perasaan dan akan memberi inspirasi kepada orang. Ya. Jadi langkah yang kedua, pakar dengan cerita. Sangat penting, ya. Selain daripada tu, yang fakta tu kita simpan dalam otak kita. Masa kita perlukan dia, baru kita ambil keluar, ya. Bukan selalu kita apa bercakap tentang fakta, ya. Kalau kita boleh cerita dengan gunakan testimoni, sudah berapa pelanggan kita boleh dapat buat closing. Kalau kita
apa testimoni yang hari tu tentang ni guard, produk ni guard tu, saya rasa sudah berapa berapa uh, besar atau berapa market yang kita boleh gunakan testimoni untuk kita buat closing, betul tak? Jadi itu 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 adalah cerita lah. Kita gunakan cerita, ya. Lepas tu langkah yang ketiga, apakah langkah yang ketiga? Bakar dengan VC. Ya, tadi kita sudah cakap tanpa VC maka rangkaian tak akan bergerak. Jadi rangkaian mati bila mereka tak nampak masa depan. Kenapa mereka tak Kamu suruh dia datang, kenapa mereka tak datang? Sebab mereka tak nampak masa depan. Faham tak? Jadi kalau nak mereka ikut kamu, pastikan mereka nampak masa depan. Lepas tu, anda sebagai leader, kadang-kala saya nampak leader tak fokus. Tak fokus apakah maksud, atau leader fokus terlalu banyak. Sedangkan orang baru, dia masuk, dia tak dapat fokus terlalu banyak, maka kalau kita sebagai leader, bagi fokus atau bagi gerak kerja yang terlalu banyak, maka downline kita atau anak-anak buah kita, mereka akan tertanya-tanya. Mereka akan kata, saya pun tak tahu, aku ni nak ke mana? You nak saya buat produk ni ke? Atau you nak saya buat produk ni ke? Atau you nak saya buat ini? Mereka pun tak tahu. In the end, mereka apa pun tak buat. Betul tak? Yang ni salah satu apa. Jadi kita sebagai leader, kita perlukan apa? Kita perlu gambarkan kehidupan selepas berjaya. Kita kena bagi mereka nampak bahawa selepas mereka berjaya, maka mereka dapat rasa, dan mereka dapat keyakinan bahawa mereka memang boleh capai sebab ada ramai orang yang sudah capai. Sangat penting, ya. Lepas tu kita kena selalu ingatkan mereka, selalu, sebab kadang-kala mereka ada, selepas mereka buat impian mereka, kadang-kala mereka lupa. Kita sebagai leader, kalau kita dapat ingat impian mereka, maka mereka akan rasa, wah, saya memang uh, apa leader saya memang jaga saya sebab dia tahu apa yang saya nak. Jadi kita kena selalu ulang visi mereka secara konsisten. Setiap bulan kita kena buat review untuk mereka. Kalau mereka ada satu rangkaian yang kecil, maka kita kena buat monthly review untuk network mereka, kumpulan mereka. Bagaimana kita nak bantu mereka untuk besarkan lagi network mereka. Ha, yang ni adalah sangat penting. Jadikan visi emotion dan juga sangat penting realistik. Supaya mereka nampak bahawa usaha yang mereka uh, letak dalam bisnes ini memang akan dapat mencapai sesuatu. Bukan saja dari segi pendapatan, tapi dari segi kesenangan kehidupan mereka. Atau dari segi ilmu mereka dapat upgrade. Betul tak? Yang ni realistik. Ya. Jadi kita kena bakar anak-anak buah kita dengan visi. Ya. Yang ini adalah langkah yang ketiga. Lepas tu langkah yang keempat. Apakah langkah yang keempat? Langkah yang keempat, kadang-kadang kita rasa, wah, kita nak bakar, maka kita perlukan satu tindakan yang besar. Betul tak? Tadi saya sudah kata, kalau orang dengar, wah, saya perlukan usaha yang kuat. Saya boleh boleh garanti, ya, 80% orang dia akan lari. Sebab dia rasa, sangat-sangat susah. Tapi untuk kita, kita nak pakar mereka dengan satu tindakan yang kecil. Sebenarnya nak pakar rangkaian kita tak perlu tindakan yang besar. Yang ni yang ni apa yang kita perlu tekankan. Kita jangan minta buat banyak-banyak. Buat ini satu hari buat banyak. Dia rasa apa susah. Kalau dia rasa susah, maka dia tak akan ikut.
kita kena bergantung kepada sebab setiap rakan kongsi kita tak sama ya. Saya yang kata majority ya atau orang baru. Kalau yang kita rasa mereka sudah panas, maka kita boleh bagi mereka target yang lebih besar, suruh mereka buat kerja yang lebih banyak, kena all out. Yang tu adalah mungkin untuk 10% atau 20% yang mereka betul-betul sudah nampak, sudah bergerak. Yang tu kita guna cara itu. Tapi untuk orang baru, kita cuba elakkan daripada tu. Apa yang kita perlu buat kalau kita untuk orang baru atau orang orang yang belum stable, orang yang belum konsisten. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia tak muncul. Ya, jadi kita minta dia buat apa? Perkara yang kecil, tindakan yang kecil. Ambil contoh, suruh mereka buat satu post satu hari saja dekat sosial media mereka. Lepas tu buat satu follow up saja. Follow up apa? Follow up existing network, ya. Follow up mereka yang sudah guna produk. Buat satu follow up saja. Lepas tu buat satu jemputan orang. Yang ni untuk orang baru. Buat satu jemputan. Lepas tu buat satu perkongsian yang kecil. Maksudnya buat satu testimoni. Ha? Buat satu saja. Tak perlu buat banyak. Tak perlu 10. Tak perlu buat 5. Ya? Untuk orang baru lah. Supaya mereka nampak senang. Faham tak? Ha, yang ni saya kerja dengan Syom. Kenapa setiap hari pukul 9, pukul 6 saya pergi kerja. Jumaat, hari Isnin sampai hari Jumaat. Kadang-kadang hari Sabtu dan Ahad kita pun kerja. Kenapa? Sebab ini sudah jadi satu kebiasaan. Dan saya tak ada rasa susah pun pergi kerja. Sama juga dengan konsep ini. Untuk orang baru yang buat bisnes ini, kita nak buat, kita nak jadikan mereka biasa, ya. Mereka biasa dengan tindakan kecil-kecil ini. Setiap hari mereka buat selepas satu masa, selepas 1 bulan ke 2 bulan secara konsisten setiap setiap bulan mereka buat, maka mereka akan jadikan ini sebagai kerak kerja bisnes mereka. Dan selepas tu mereka tak akan rasa ini susah. Inilah maklumat kita nak. Dengan itu, kalau ambil contoh, tadi ada leader-leader yang jawab, uh, apa, downline mereka lebih daripada 20 orang, rakan kongsi lebih daripada 20 orang. Kalau kita campurkan semua rakan kongsi di bawah rangkaian kita dan semua rakan kongsi di di Syom ini, setiap orang yang buat kerja yang sama, maka you nampak tak momentum tu? Momentum akan datang pastinya, ya. Setiap orang buat kerja yang sama, setiap rakan kongsi buat posting yang sama terhadap produk yang sama, maka di social media akan flooded dengan posting kita, posting produk kita. Dan sesiapa yang menjadi usahawan Syom, mereka akan dapat manfaat. Mereka akan dapat manfaat. Manfaat apa? Tiba-tiba orang nak cari produk ini. Dan mereka tahu anda sebagai usahawan Syom, Shompreneur, mereka akan beli dengan anda. Walaupun mereka nampak posting lain. Yang ni apa yang kita panggil momentum. Faham tak? Satu pasaran masa satu pasaran pun cakap tentang bahawa produk ni kat kita, kebaikan produk ni kat kita, berapa orang yang dapat manfaat daripada produk ni kat kita ini, dari sakit jadi tak sakit, dari tak boleh jalan jadi boleh jalan, maka momentum itu akan datang secara besar-besaran dengan kerja konsisten yang kecil setiap orang buat dalam rangkaian kita. Faham tak? Jadi sangat penting, ya, kita sebagai leader dalam perniagaan Syom ini, kita kena pastikan bukan saja kita sendiri buat
apa jadikan contoh kepada anak-anak buah kita, tetapi kita kena pastikan mereka yang jadi rakan kongsi kita, mereka rasa senang mereka buat business shop ini. Ya, sebenarnya senang saja, bukannya susah sangat pun, kan? Jadi ini adalah langkah yang keempat. Langkah yang terakhir adalah langkah dengan bakar dengan pengiktirafan. Ya, selepas mereka buat kerja yang tindakan yang kecil tu, kita kena apa iktiraf usaha mereka. Ya, kita kena iktiraf usaha mereka. Kita kena kita kena bagi sokongan untuk mereka. Bukannya hasil, ya. Setiap tindakan yang mereka buat mungkin belum datang hasil, tapi selepas dari tak buat jadi buat, dari satu posting dalam satu minggu jadi satu posting setiap hari, dua posting dalam satu hari, tiga posting satu hari, kita nampak apa improvement dia, maka kita kena iktiraf usaha mereka. Jangan pula jangan pula pergi kata, you buat posting ni, ayat ni tak betul, lepas tu koma ni tak betul, apa 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 emoji tu tak betul. Kalau you sebagai leader, selepas anak-anak buah buat posting secara dengan usaha mereka, kalau you komen macam ni, adakah you rasa anak-anak buah akan ulang kerja buat posting? Kalau anda komen macam ni, koma tak betul, emoji tak betul, ya, mereka tak akan buat posting lagi, ya, sebab kamu bukan iktiraf usaha mereka, tapi kamu petikai usaha mereka. Walaupun kita nak mereka lebih maju, kita boleh guna perkataan yang positif. Ambil contoh, sangat baik, uh, uh, apa downline kita sangat baik sebab sudah buat posting yang pertama. Kalau kita buat posting dengan guna testimoni atau video, lagi baik. Boleh kita cuba untuk posting yang next posting kita guna cara macam ni, boleh tak? Kita buat sama-sama. Ha, kalau you cakap macam ni, maka anak-anak buah anda pasti akan ikut, betul tak? Sebab mereka rasa ada sokongan, mereka rasa pengiktirafan. Ha? Anda sebagai leader, anda sebagai ibu bapa lah yang jaga anak-anak kita ni, kita kena guna cara tu. Selepas mereka sudah biasa, maka kita boleh bagi uh, gerak kerja yang lebih besar, target yang lebih besar, yang lebih cabar, supaya mereka dapat maju, ya. Yang ni adalah cara dia, terutamanya untuk orang baru. Ya, konsistensi adalah perkataan itu. Kita kena pastikan setiap orang konsisten. Kalau tak konsisten, maka rangkaian kita suam lah. Kalau setiap orang pun konsisten, kita sebagai leader pun konsisten, dan maka perubahan akan berlaku dalam rangkaian. Bukan saja dari segi perubahan dari rangkaian, perubahan akan berlaku daripada setiap rakan kongsi yang mengikut anda. Perubahan dari sikap, dari negatif jadi positif, dari tak konsisten jadi konsisten. Maka mereka akan sanggup buat lebih. Ha? Mereka akan sanggup buat lebih, dan maka mereka akan sanggup ikut you pergi mana-mana saja. Nak jelajah satu Malaysia ke, nak jelajah satu dunia ke, mereka pasti ikut sebab mereka nampak bahawa kalau mereka ikut anda sebagai leader, mereka dapat hasil. Mereka dapat pengiktirafan, mereka pasti akan ikut. Ya, sangat penting. Penghargaan itu tak semestinya nak bagi duit pun. Satu perkataan yang kita apa bagi kata-kata semangat sudah memadai. Betul tak? Ya, ini apa yang kita perlukan untuk membarakkan atau membalakan api kita
anak-anak buah kita. Kalau kita dapat melakukan lima-lima langkah ni, saya pasti yang rangkaian anda sekarang tengah suam pastinya akan jadi panas. Ya, confirm. Kena siapkan lima-lima langkah ini. Okey? Jadi, selain itu, saya nak share juga apakah peranan leader versus boss. Yang ni kita kena belajar bersama. Kadang-kadang kita terlupa ya, sebab memang kita sebagai leader, mereka adalah anak-anak buah kita, atau downline kita. Tapi kalau kita anggap kita sebagai bos, maka kita akan arahkan anak-anak buah kita buat kerja. Lepas tu tekan, 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 push. Lepas tu fokus hasil saja. Dan kalau mereka tak capai, marah pula. Yang ni tak akan kekal lama. Sebab mereka tak akan ikut uh, apa bos biasa kita panggil kan, bos ni macam mana bos ni macam. Tapi kalau kita menjadi leader, ambil contoh, ya, bos, perangai bos macam mana, ambil contoh ya. uh, Anak-anak buah salah satu downline kamu, mereka mengendalikan satu home party dengan ajak lebih kurang 10 orang. Dia yang buat home party itu. Pada masa yang sama dia ajak you sebagai leader datang ke home party itu. Selepas kamu datang ke home party itu, kamu rasa sesuatu yang tak betul. Ambil contoh, sesuatu yang tak betul, cara cara apa produk display dia tak betul, tiba-tiba kamu marah dia. Jadi apakah perasaan anak-anak buah kamu? Ya, sebab sedangkan mereka tengah berusaha, jadi tiba-tiba kamu datang sebagai leader, betul apa mindset kamu atau tujuan kamu untuk membetulkan itu, tapi mereka akan rasa tak dihargai apa yang dia buat. Maka lain kali dia tak akan buat home party, atau dia buat home party, dia tak akan jemput kamu. Betul tak? Jadi kita sebagai leader, kita kena bagi contoh. Ya, kita bagi contoh. Kalau kita tahu sesuatu yang tak betul, kita betulkan dia. Betulkan dia dengan cara tunjuk ajar, ya, contohkan dia, kita jadi contoh, ya, dan kita dorong dia, bukan guna kata-kata yang tak disenangi, ya. Kita kena fokus sebab kita adalah manusia, dan bisnes kita ni adalah bisnes manusia, ya. Manusia ini ada perasaan. Kalau kita dapat menyentuh perasaan mereka dengan secara positif, maka mereka akan ikut. Terutamanya untuk mereka yang tengah struggle, yang tengah mengalami kesusahan, dan masa tu kamu bimbing dia, saya boleh garanti kalau dalam masa kesusahan itu anda sebagai leader dapat tolong dia, bukan saja tolong dari segi kewangan, kewangan bukan kewangan ya, dorongan, kita bagi dorongan dia, kita bagi kita buka telinga kita supaya dengar apa kesusahan mereka. Mereka sudah memadai, sudah cukup, mereka akan ikut kita sebagai leader. Betul tak? Jadi kita sebagai leader, telinga kita kena buka besar-besar. Kita kena kena jadi pendengar ya, yang baik ya. Jadi rangkaian akan menyala dengan leader, bukan bos ya. Jadi kita sebagai pemimpin, kita bukan bos ya. Kalau kita gunakan cara bos, maka kegagalan dalam rangkaian akan berlaku ya, kemungkinan yang besar dan sangat besar ya. Okey, jadi kesilapan biasa leader. Yang ni generally speaking, yang ni adalah kesilapan biasa leader. Salah satu kesilapan adalah leader kadang-kadang terlalu diam bila rangkaian perlukan suara. Apa maksud ni? Rangkaian kita, anak-anak buah perlukan suara. Tapi kita sebagai leader, kita diam saja.
Ya, ambil contoh. Kalau rangkaian kita ada salah satu apa rakan kongsi buat kerja yang tak betul, selepas kita kita apa kita ingatkan dia, dia masih repeat mistake yang sama, maka kita perlu keluarkan suara. Ya, masa yang perlu kita cakap, kita tegur, kita perlu perlu tegur dengan niat untuk tolong mereka, dengan niat yang ikhlas, bukan niat emosi, ya, emosi yang negatif, ya. Yang ini sangat penting. Dan terlalu bercakap bila rangkaian perlukan contoh. Contoh tadilah yang buat home party itu. Home party, sedangkan rangkaian kita sudah bergerak, maka kita tak perlu cakap banyak sebab rangkaian kita sudah bergerak. Apa yang kita boleh improvekan, kita masa monthly review tu kita boleh boleh buat review. Tak perlu tegur pada 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 home party event tu, kan? Masa kita kena diam, kita kena diam. Masa kita kena cakap, kita kena cakap, ya. Dan kebiasaannya kita sebagai leader, kita tunggu orang siap baru dipakar. Apa maksud? Maksudnya kita ah, tunggu rakan kongsi kita bersedia baru kita nak bakar dia. Tidak, ya, kita kena bakar dari dari permulaan, ya. Sebab tu, sebab api adalah dinyalakan semasa proses, bukan selepas siap. Kalau selepas siap maka api sudah padam, ya. Yang ni kesilapan biasa leader. Okey? Dan formula membakar rangkaian. Apakah itu api? Ha, formula membakar rangkaian kita perlukan api, kan? Jadi api secara uh, apa short form dia, api adalah aksi leader. Ya, kita kena ingat aksi leader yang tadi saya sebut tadi itu. Lepas tu satu purpose yang jelas. Apakah matlamat dia? Apakah tujuan yang jelas? Lepas tu inspirasi yang konsisten. Itu adalah itu adalah api. Dan ini ulang setiap hari tanpa jemu. Kita kena ulang setiap hari. Ya, action kita kita kena ulang, purpose kita kena ulang, kita sentiasa kena ingatkan, sentiasa kita masa jumpa dengan sesiapa pun kita kena bagi inspirasi, ya, secara konsisten. Tak boleh kita stop. Kalau kita stop, maka ke, apa api akan jadi semakin jadi padam, ya. Yang ini ada formula membakar rangkaian. Okey, saya ada komen sikit, tengok, ya. Tunjuk aja mereka, bantu mereka. Kita sebagai pemimpin bukan bos, ya. Leader tidak semangat, tiada idea. Leader kena pakar dahulu, ya, betul, ya. Kita kena pakar diri kita sendiri dahulu. Jadi, adakah rangkaian anda sedang menyala atau menunggu percikan? Jadi kita kena tanya, sebab permulaan saya sudah tanya, maka sekarang sama juga. Walaupun selepas kita tahu benda-benda macam ni, kalau kita tak mulakan, kita tak jadi percikan, kita tak jadi bahan pakar, kita tak jadi leader yang sebenar, maka selama-lamanya rangkaian kita tak akan mendapat momentum. Ya, jadi kita kena mulakan hari ini. Apa yang kita tahu, apa yang kita belajar semula, atau apa yang kita belajar, kita kena start apa buat action kita. Ya, sangat penting, ya. Jadi kita kena action lah. Kita kena mula pada hari ini, bukannya esok, bukannya selepas puasa, bukannya selepas raya. Betul tak? Kita kena mula bila-bila masa. Selepas kita tahu, kita kena mulakan. Ha? Okey? Jadi, Syom sediakan oksigen. Betul tak? Syom sediakan banyak oksigen. Tadi saya sudah kata pahala api, betul tak? Lepas tu uh, api perlukan oksigen, betul tak? Oksigen adalah sokongan. Jadi Syom sediakan oksigen. Banyak sokongan kita bagi. Banyak kempen kita jalankan. SM Builder, apa apa GTX Triple Max, betul tak? Banyak lagi. Dan
promosi pun ada untuk consumer, kan? Jadi kita sediakan oksigen, kita sediakan sokongan, dan anda sebagai leader, api bermula dengan anda. Ya, api bermula dengan anda. Kita ada tiga barang untuk menyalakan api. Sebenarnya api adalah bermula dengan anda sebagai leader. Ya, jadi bahan bakar kena bersedia. Ya, bersedia apa? Bersedia sebab dan impian setiap orang yang ikut kita. Sentiasa gerak dengan sebab dan impian setiap orang. Ya, dan setiap target yang kita set tu kita kena pantau, kita kena buat monthly review. Selepas tu kita kena adjust gerak kerja kita supaya mereka dapat capai, ya. Yang ni adalah ketiga-tiga uh, ciri-ciri atau ingredient yang sangat penting dalam cara bagaimana kita membakar rangkaian kita. Okey? Jadi, yang ni dengan lebih jelas. Api bermula dengan anda. Di sini sebab semenjak selepas hari Ahad, saya nampak pergerakan market sangat agresif. Ya, saya nampak. Jadi, untuk orang yang tak hadir, saya minta rakan kongsi anda sebab kita perlukan percikan untuk nyalakan api, betul tak? Ini adalah percikan, ini adalah tindakan. Jadi, kita kena pastikan setiap orang selepas pelancaran Terra ni guide kita dan Bella Grow ini, kita kena pastikan mereka buat satu post satu hari. Boleh tak? Saya minta apa kerjasama. Kita buat kerja bersama-sama. Ya, kita post satu hari, testimoni satu hari, satu post satu hari. Lepas tu rangkaian yang sedia ada, kita buat satu saja follow up. Dan untuk orang baru, kita jemput satu orang saja. Dan perkongsian yang kecil pasal peluang perniagaan kita ini, rakan kongsi yang baru yang kita target, kita buat satu perkongsian saja. Ya, perkongsian kita pergi ke meeting, kita pergi ke event, itu perkongsian. Kita jumpa dengan siapa, kita unboxing apa, itulah yang kita lakukan setiap hari. Minta rakan kongsi kita buat kerja ini, tindakan yang kecil tadi yang saya share tadi. Ya, kalau kita semua, berapa orang dekat sini? Lebih daripada 100 orang. Kita setiap orang pastikan rangkaian buat kerja yang sama, maka kita akan nampak momentum. Momentum apa? Momentum dengan Terra Nigat ini bersama Bella Grow ini akan menjadi viral di social media, menjadi apa? Talking point setiap orang di luar sana. Sangat penting. Jadi saya minta kerjasama. Yang ni adalah gerak kerja yang simple, tindakan yang kecil supaya kita nampak satu momentum yang besar untuk kumpulan kita supaya produk ini menjadi produk million dollar products. Dan anda sebagai leader pastinya manfaat yang lagi besar untuk anda dan rangkaian anda. Okey? Boleh ya? Lepas tu, kita bukan saja ada percikan, bukan saja ada oksigen, tetapi ha, bulan Ramadan akan sampai, betul tak? Bulan bulan ini, minggu depan bukannya? Minggu depan ke? Kalau tak silap. Jadi bulan Ramadan akan datang, bulan raya raya Aidilfitri akan datang. Jadi 2 bulan ini gunakan secara uh, apa secara efektif. Sebab kenapa? Sebab biasa bulan Ramadan kita jumpa dengan lebih ramai orang, betul tak? Masa bulan raya Aidilfitri kita jumpa dengan kawan-kawan lebih lebih ramai. Jadi maksudnya ini adalah satu peluang yang cukup baik untuk kita leverage peluang yang kita ada perjumpaan ini supaya kita boleh buat sharing, buat berkongsian dan jadikan bulan
kedua-dua bulan ini bulan yang mulia dengan lebih bermakna, ya, supaya kita dapat menolong lebih ramai orang dan pendapatan kita yang dapat lebih itu kita boleh bagi sedekah, betul tak? Jadi saya rasa apa yang saya belajar juga, bulan Ramadan, bulan Raya Aidilfitri, kalau kita orang yang berkemampuan, maka kita bagi sedekah yang banyak, maka kita dapat pahala yang banyak. Yang ni adalah apa, bulan yang mulia, yang menjadi peluang untuk kita dapat menolong lebih ramai orang dengan pelancaran produk baru kita yang cukup sesuai dengan masa dia. Ya, 19 puasa, ya, 18 puasa, 18 atau 19 lah, ya. Tunggu apa kan. Jadi ya, solat pakai kat lutut badan rasa ringan. Ya, yang ni adalah satu apa, perkongsian yang cukup baik. Solat pakai ni guide kita lutut badan rasa ringan. Orang-orang yang ada sakit lutut, kita dapat kurangkan kesakitan mereka, maka pahala kita pun besar. Betul tak? Kita tolong orang dari segi kesihatan. Jadi gunakan peluang ini sebaik-baiknya. Walaupun kita balik kampung, balik mana-mana, kita kita apa, perlukan perbelanjaan yang besar, tetapi gunakan peluang ini untuk dapatkan besarkan rangkaian kita dengan sebesar yang mungkin, supaya pendapatan kita dapat menampung segala-gala perbelanjaan yang kita perlukan ini. Betul tak? Ha? Jadi ingatkan semua orang, ya. Jangan jangan terlupa lepas balik kampung makan, minum saja. Lepas tu yang tu kalau nak tambah apa makna lagi, kita buat kerja-kerja macam ini. Okey? Lepas tu ceng ceng, kita ada oksigen terbaru. Oksigen ni apa? Oksigen adalah sokongan, betul tak? Oksigen adalah sokongan, sokongan daripada Syam. Cantik tak? Cantik tak visual ini? Ha? Cantik tak visual ini? Yang ni pengalaman saya selepas saya tengok visual ini, kerja sama dengan Pinka. Oh, saya tak boleh lepaslah pandangan saya selepas tengok tengok apa yang ni, macam satu gambar yang cukup-cukup bernilai tau. Ya, Min Cafe bersama Pinka. Begitu cantik kan? Jadi ini adalah oksigen kita yang support anda, yang membina network besar dalam bulan ini. Ya, semua orang tunggu-tunggu kan? Jadi apa yang kita ada, oksigen yang baru, sokongan yang baru. Jadi kita pertama sekali kita ada Min Cave Pink, apa, kerjasama dengan Pinka, gift box. Gift box ni cantik tak? Oh, saya pun nak rampas, saya pun nak ambil. Ya. Jadi gift box ni bernilai RM95. Kita ada Min Cave, apa, satu kotak, lepas tu dua kotak cookies dan juga brew taster. Ya, dalam Min Cave gift box ni. Jadi masa perayaan, yang ni adalah gift yang kita boleh jadikan apa, hantaran, betul tak? Hantaran masa masa raya. Jadi cepat-cepat grab. Kita yang ni kita akan start 12 ni. Hari ni apa? Sorry ya. Esok ke? Esok. Jadi kita start esok. uh, uh, Gift box ni memang limited, ya, limited. Nampak tak? Yang ni untuk member saja. Untuk non-member, sorry, non-member tak ada privilege untuk beli ini, ya. Jadi limited, ya. Jangan marah saya kalau stok tak cukup, ya, sebab ramai leader sudah nak grab, sebab yang ni kita sudah bagi tahu awal. Jadi cepat-cepat mereka yang nak ambil. Lepas habis kita 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 wow, stock last lah. Okay. Jadi esok boleh start punch. Okay. So sangat-sangat satu apa, gift box yang cukup cantik, yang boleh menjadi apa,
pameran, ya, menjadi pameran di rumah sesiapa saja. Boleh apa uh, senang untuk kita buat closing juga, untuk jumpa orang baru. Senang kita buat closing juga kalau kita bawa ini bersama masa kita jumpa orang baru, ya. Jadi jangan terlepas peluang ini, ya. Okey. Oksigen bukannya satu, ya. Banyak lagi oksigen yang terbaru. Ceng ceng. Hari itu mereka yang datang, mereka dapat feel, mereka dapat ambil gambar. Ya, yang ni promosi yang kita akan keluarkan esok juga, mix and match. Kalau anda beli 12 kotak Min Cave, jadi anda akan dapat RM12 diskaun dan dapat satu free artisan travel bags. Yang ni pun kita kerjasama dengan Pinka. Yang ni adalah apa? Saya tak tahu macam mana katalah. Saya tak boleh tunggu lagi. Esok kalau you all tak punch, saya pun tak tahu cakap apalah. Nanti stok tak cukup, tak habis, jangan marah saya, ya. Sebab memang limited stock. Ya. Jadi ambil peluang ini, start daripada esok. Walaupun promo date kita sampai 31 Mac, tetapi wow, stock last. Untuk mereka yang terlambat, saya ucapkan sorry dahulu sebab saya rasa hujung bulan ini produk ini akan out of stocks, ya. Once out of stock, maka kita tak akan keluar lagi sebab yang ni memang eksklusif, ya, eksklusif kerjasama kita dengan Bingka, ya. Okey, jadi yang ni adalah peluang dia. Dan last sekali kita ada Min Cave Cookies juga. Sama juga, beli 12 kotak Min Cave Cookies dapat extra 20 BV, ya. Yang ni boleh jadi satu hantaran juga masa raya. Jadi yang ni adalah hari tu masa apa CDM conference, ramai CDM sudah cuba. Yang ni memang satu cookies yang sedap dimakan, dan dari segi ingredient dia memang semua adalah natural ingredient, ya. Jadi ini adalah oksigen kita yang boleh support. Excited tak? Excited tak? Boleh pakar rangkaian anda tak? Ya, kita harap, ingat, ya, anda sebagai leader, kita tak nak pakar temporary saja. Kita bukan nak pakar 1 bulan, bukan nak pakar 2 bulan saja, ya. Kita nak tolong anda pakar selama-lamanya. Tapi gunakan ini sebagai peluang anda untuk buka pasaran baru selain daripada pasaran yang sedia ada. Buka pasaran baru, cari rakan kongsi yang baru supaya mereka join anda sebagai rakan kongsi anda, dan semua orang berjaya membuka sekurang-kurangnya 3 cawangan atau 3 leg atau 6 cawangan di bawah rangkaian anda. Ini adalah sokongan kita, oksigen kita. Jangan jangan kita terlepas peluang ini, ya. Saya cakap sampai sangat excited sudah, tak tahu apa yang saya cakap. Kalau tersilap cakap, sorry, ya. Okey, jadi jangan lepas peluang ini. Dan last sekali, saya nak bagi tahu, ini untuk maklumat sajalah, ya. Untuk pengetahuan leader-leader yang ada pada malam ini, untuk pengetahuan anda, selepas kamu tak dapat ini, kita akan share dekat Telegram juga. Jadi, saluran rasmi promosi Ali Shom adalah melalui Telegram rasmi Syam dan portal Ahli Syam saja. Kita ada 2 channel saja. Kita ada apa-apa uh, updates atau promosi khas yang kita umumkan secara rasmi, kita akan melalui Telegram kita, Telegram rasmi Syam dan portal Ahli saja. Yang ni tujuan kita, apa-apa promosi khas untuk member memang untuk member saja, yang untuk member portal saja, ya. Jadi untuk non-member,
Maksudnya dekat social media, apa social media yang kita akan buat. Jadi kita akan gunakan social media Facebook Shop sebagai perkongsian kandungan produk. Lepas tu branding kita, branding kita atau aktiviti Shop yang kita jalankan secara umum. Jadi yang ni adalah apa branding strategi kita, ya. Kerjasama semua leader amat dialu-alukan, ya. Jadi kena ambil tahu, dan sangat penting untuk saya sudah membuat pesanan ini semasa CDM conference, dan sebab hari ini ada apa leader yang lain, saya nak sarankan juga kita sebagai sempurna, kita kena jaga keluarga kita, ya. Yang ni adalah family kita. Kita kena jaga rumah kita. Kita kena jaga ekosistem kita, ya. Kita kena ikut apa yang syarikat uh, bagi, atau syarikat yang keluarkan itu. Ikut saja. Untuk 6 member, jual CP, harga CP. Untuk member saja, jual harga DP. Sangat penting, ya. Dekat apa-apa social media ke apa semua ni, semua kita display harga CP. Ya. Untuk member saja, rakan kongsi kita saja, kita jual DP. Ya. Supaya kita dapat keuntungan bersama, supaya uh, apa bisnes kita boleh bergerak dengan lebih senang dan tidak dianai, tidak dicap, apa di dirosakkan oleh sesiapa saja. Kita kena pegang prinsip ini, ya. Kita sebagai leader, kita kena mainkan usaha kita, ya. Seperti apa yang saya cakap tadi, api kita kena menyala dari dalaman kita. Kita, setiap leader, kita buat kerja kita. Tak perlu tengok siapa-siapa pun. Kita buat kerja kita dengan apa yang patut kita buat. Dengan itu, maka pastinya anda dan juga network anda dapat manfaat yang cukup besar, dan sokongan atau oksigen yang barulah kita boleh salurkan kepada semua, dan kita harap-harap satu hari nanti kita besarkan oksigen kita, kan, besarkan sokongan kita supaya kita dapat lebih manfaat daripada bisnes Syam ini, ya. Okey. Jadi dengan itu perkongsian saya untuk membara rangkaian kita tamat dengan harapan semua guna peluang kita sebaik-baik yang mungkin dalam bulan Ramadan, masa Raya Aidilfitri. Gunakan 2 bulan ni sebaik-baik mungkin. Ah, jadi jentera kita di syarikat di Syam ini tak berhenti. Kilang kita masih beroperasi 24 jam. Jadi sesiapa leader yang perlukan support kita dari segi event ke, nak pinjam kuasa kita sebagai speaker, kalau rasa dapat support, jadi beritahu kita, beritahu JN, beritahu Haizul, beritahu saya, beritahu sesiapa saja, supaya kita dapat sentiasa sokong, ya. Yang ni adalah janji kita. Kita kena bergerak bersama. Okey? Boleh? Kita tak berhenti, ya. Walaupun CNY saya ada cuti sikit lah, tapi saya boleh korbankan masa sikit juga untuk semua. Okey, dengan itu sekian, terima kasih, dan jumpa anda di puncak. Terima kasih.
where people realize dreams together with the hope and aspiration to achieve more. Come on, get ready now. It's time to tell the world. High O is my choice for life. Only high O. Every step I take, it gives me greater strength. Singing high O is my choice for life. Only high O. Every move I make, I walk with pride. Perjuanganku. Marching on towards my goals, I'm with high hope. Let us celebrate our freedom through success. Live a dream of perfect life, yes, with high hope. Come on, get ready now. It's time to tell the